Apa khabar semua? Dalam video ni anda akan tengok 5 langkah macam mana nak buat bisnes. Dan kalau anda study, setiap bisnes dalam dunia ni dia akan follow 5 langkah ni. Jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok. 5 langkah buat bisnes yang saya nak ceritakan kepada anda ni berasal daripada buku yang bertajuk The Personal MBA. Penulis buku ni adalah Josh Kaufman. Dalam buku ni dia menceritakan yang bahawa setiap company dalam dunia ni dia ada 5 langkah yang dia follow. Yang pertama adalah dipanggil sebagai value creation, iaitu penciptaan nilai. Setiap bisnes ni kena ada nilai dia, apa yang dia buat yang membantu kehidupan orang lain. Yang kedua adalah marketing. Marketing ni adalah untuk memberitahu orang bahawa kita ni wujud, bisnes kita wujud. Yang ketiga pula adalah sales. Sales ni adalah untuk convert orang yang dah tahu kita wujud tadi kepada seorang pembeli. Yang keempat pula adalah fulfillment ataupun delivery. Macam anda beli kat Shopee kan, bila dah bayar duit, mestilah orang tu deliver barang tu dekat anda. Dan yang kelima pula dipanggil sebagai finance ataupun kewangan. Selepas berlaku transaksi dan kita dah buat bisnes tu, kita kena tengok balik kewangan tu berbaloi ke tidak, kita meneruskan bisnes tersebut. Jadi jom saya explain satu persatu, bermula dengan value creation. Okey, kalau anda fikirkan betul-betul, bisnes ni sebenarnya buat apa? Setiap perniagaan sebenarnya fundamental dia adalah kita memudahkan kehidupan orang lain. Jadi tak kiralah kita punya produk tu dalam bentuk physical produk ke, dalam bentuk buku ke, dalam bentuk digital ke, ataupun kita punya produk tu dalam bentuk servis. Contohnya macam hotel, lepas tu perkhidmatan mencuci rumah dan sebagainya. Yang penting, setiap bisnes ni dia mestilah memudahkan kehidupan orang lain. Ataupun kalau B2B tu, business to business, dia mestilah memudahkan bisnes orang lain. Itu je fundamental bisnes ni. Kalau kata nilai yang anda berikan tu tidak memudahkan kehidupan orang lain, maka anda tak ada bisnes sebenarnya. Jadi itu yang penulis buku ni, Josh Kaufman ni maksudkan dengan value creation. Setiap bisnes mesti create value. Dan kebiasaannya, value ni anda kena create dulu sebelum dijual kepada orang. Yelah, kalau kata anda tak ada produk, anda nak tradekan benda apa? Kalau orang bagi duit dekat anda pun, anda tak boleh deliver produk tu sebab produk tu belum siap. Jadi nak tak nak, value tu kena buat dulu. Tapi sekarang ni ada juga style macam crowdfunding tu kan. Dia belum buat lagi benda tu, tapi dia minta dulu duit daripada orang lain. Bila dah dapat duit tu, baru dia buat. Yang ini bagi saya agak berisiko sikit. Banyak aja projek crowdfunding yang gagal. Lebih baik lagi kalau produk tu dah ada dulu, barulah start jual kepada orang lain. Ada satu konsep yang dipanggil sebagai MVP, iaitu Minimum Viable Product. Minimum Viable Product ni adalah barang yang anda buat tu, benda tu belum lagi cukup sempurna, tapi dia dah cukup sebagai prototype yang mana anda boleh tunjukkan macam mana benda tu function kepada bakal customer anda. Itu dipanggil sebagai MVP. Jadi MVP kena ada dulu, barulah boleh kita jual value tersebut. Dan bagi saya, produk ni terbahagi kepada dua lah. Ada produk yang menyelesaikan masalah ramai orang. Produk ni kita boleh jual dengan harga yang murah. Tapi ada juga produk yang kita boleh jual dengan harga yang sangat mahal, tapi dia menyelesaikan masalah 2-3 orang sahaja di dunia ni. Sebab tu kalau macam software ke yang dijual kepada company-company besar, kadang-kadang kita tak pernah dengar pun nama syarikat yang jual software tu. Tapi dia untung bilion-bilion sebab dia jual solution itu kepada company yang sedikit tapi sanggup bayar produk dia. Okey, itu langkah yang pertama. Kena ada value creation. Jom kita tengok langkah yang kedua pula. Baik, bila anda dah ada value yang anda boleh jual kepada orang, apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya dipanggil marketing ataupun pemasaran dalam bahasa kita. Ada orang confuse marketing dengan selling. Sebenarnya marketing ni dia bukan kata nak suruh orang beli, tapi dia nak suruh orang kenal anda tu siapa, produk anda tu apa. Katakan anda dah ada satu produk yang agak bernilai, anda dah develop kau-kau lah menggunakan segala kepakaran anda, duit pun anda dah spend untuk develop produk tu. Tapi sekarang ni orang tak tahu anda wujud, orang tak tahu produk tu wujud. Jadi walaupun produk anda tu berguna,
Kalau tak ada orang tahu, tak guna juga. Tak ada siapa nak beli nanti. Jadi sebab itulah bila dah ada value, kenalah ada marketing. Waktu marketing ni lah company-company akan spend. Contohnya dia spend untuk suruh orang buat website dia akan spend untuk suruh orang buat poster, dia akan spend untuk buat content. Ataupun kalau anda ni bisnes yang seorang-seorang, macam saya, buat bisnes seorang-seorang, maka masa ni lah kita belajar buat content, masa ni lah kita belajar macam mana nak buat poster, guna Photoshop ke, guna Canva ke, macam mana nak buat website. Daripada spend berpuluh ribu duit untuk hantar suruh professional website designer buat website anda, baik anda belajar sendiri sahaja. Dan kalau sekarang anda berada di peringkat pemasaran, anda nak buat poster, anda nak buat website, anda nak buat content, benda-benda ni memang saya ajarkan dekat website saya, syarah.my. Jadi untuk pergi ke website ni, anda boleh klik link di bawah atau Google saja syarah.my. Dekat situ memang saya melatih anda step by step, macam mana nak buat poster, macam mana nak buat video, macam mana nak edit video. Memang best lah, cikgu-cikgu dekat situ pun memang best. Jadi peringkat pemasaran ni adalah di mana kita buat apa yang kita terdaya untuk make sure orang tahu yang produk kita ni wujud. Ini dipanggil sebagai prospecting ataupun mencari prospek. Kita belum nak buat sale lagi, kita belum nak suruh orang tu beli lagi. Kita cuma bagi tahu dekat ramai orang yang kita ni wujud. Sekarang ni anda perasankan trend, contohnya kedai makan yang viral. Kadang-kadang kedai makan tu dekat Raub, contohnya anda dekat KL. Kalau kata benda tu tak viral, manalah kita nak tahu ada kedai makan best dekat Raub contohnya. Jadi benda-benda viral ni juga adalah sebenarnya strategi marketing. Ada yang saya perasan review-review yang viral secara organik. Maksudnya tak adalah dibayar paid ads atau sebagainya. Tapi ada juga video yang viral disebabkan dia dibayar. Memang dibayar dekat Instagram, bayar dekat Facebook untuk viralkan video tersebut. Kedua-dua kaedah ni bagi saya logik je, make sense. Cuma ada trade off antara masa dan juga duit. Kalau kita ada duit banyak, maka kita bolehlah bayar paid ads ni. Tapi kalau kita tak ada duit yang banyak, maka kita guna masa yang banyak, iaitu untuk mencapai organic reach. Ini adalah langkah kedua, iaitu marketing. Okey, apa pula langkah ketiga bila dah jumpa prospek-prospek ni? Jom kita tengok. Okey, langkah ketiga untuk berniaga adalah sales. Sales ni ada orang kata ini part yang paling lemah lah. Dia orang cakap kat saya, alamak, malu lah nak buat sale ni kan. Sebab bila kita sebut pasal sales, kita duk ingat yang orang pergi direct selling tu. Dulu kan, dari rumah ke rumah dia ketuk pintu kan. Offer dekat mak kita, suruh beli dia punya periuk nasi lah, suruh beli dia punya sudu lah. Jadi kita duk, bila sebut sales, kita duk ingat benda tu. Tapi sebenarnya sales jauh lebih besar daripada itu, dia punya skop dia. Secara general, sales ni bermaksud kita menukarkan prospek yang kita dapat daripada kita punya marketing tadi kepada pembeli. Masa ni lah kita yakinkan pembeli tu bahawa kita boleh deliver produk yang kita dah marketkan tadi. Sebab pembeli ni kalau dia tengok kita ni macam tak betul je kan, dia tak jadi beli sebab dia tak yakin dengan duit dia tu yang bersusah payah dia cari duit tu, dia bagi dekat anda tapi anda tak boleh deliver. Macam scammer kan. Jadi sales tu adalah proses untuk kita yakinkan dia bahawa kalau dia beli, produk ni boleh menyelesaikan masalah dia dan kita boleh deliver benda tu kepada dia. Jadi anda nampak tak perbezaan sales dengan marketing? Kalau dalam bahasa teknikal dia adalah kita nak convert kita punya prospek tadi kepada customer. Dan bila kita buat sales ni, cara kita bercakap dengan customer tu pun berbeza. Sebab customer ni dia ada 3 jenis. Okey, yang pertama kita panggil cold prospect. Cold prospect ni maksudnya dia tak pernah dengar pun pasal kita. Mungkin dia terlepas marketing material kita tapi tiba-tiba sampai ke peringkat sale. Cara kita bercakap dengan cold prospect ni lain daripada kita bercakap dengan hot prospect. Hot prospect ni adalah dia dah tahu dah barang kita tu boleh selesaikan masalah dia. Dia cuma datang ada benda sikit dia nak tanya. Mungkin dia nak tanya bayar pakai kad boleh ke, pakai QR boleh ke tidak ke. Itu saja. Dia dah dalam kepala dia memang dia dah nak beli dah. Itu hot prospect. Yang ketiga dipanggil warm prospect. Jadi perjalanan dia adalah daripada cold tu kita nak tukar dia kepada warm prospect, kemudian kita nak tukar dia kepada hot prospect, kemudian kita nak buat sale kepada dia. Cuba anda fikir balik kalau anda beli sesuatu, contohnya lah beli purchase yang mahal, contohnya nak beli kereta. Anda dah minat dah sebuah kereta ni, contohnya anda minat kereta Inspira warna merah. Dulu saya minat kereta Inspira ni sebab dia macam Evo 10 macam tu kan. Kita dah pergi dah tengok showroom, kita dah tengok brochure dia, kita dah tengok segala video dekat YouTube pasal kereta tersebut. Cuma kita belum cukup duit lagi. Jadi kita kumpul duit dulu. Lepas 2 tahun lepas tu,
kita barulah cukup duit and then kita nak beli kereta tu. Kita terus pergi dekat salesman, terus beli saja masa tu. Tak ada tanya apa-apa dah. Itu dinamakan hot prospect. Ada orang yang macam tu. Jadi, kalau anda menjual something, anda nak bagi value kepada dia, anda kena ingat, ada orang yang cold, ada orang yang warm dan ada orang yang hot. Dan cara kita bercakap untuk buat sales kepada mereka pun berbeza. Okey, jadi ingat, sekarang kita dah di langkah yang ketiga. Langkah yang pertama tadi value creation, yang kedua adalah marketing, yang ketiga adalah sales. Anda rasa apa langkah yang keempat? Selepas kita buat sale, apa yang kita kena buat? Jom kita tengok langkah seterusnya. Baik, bila anda dah berjaya buat sales pula, apa langkah seterusnya? Bila orang dah membeli dari anda, jangan lari pula. Nanti dipanggil scammer. Itulah dia orang yang tak buat langkah yang keempat ni, iaitu delivery ataupun fulfillment. Contohnya kalau anda beli barang dekat mana-mana online shopping platform, anda dah beli, tapi orang tu tak deliver kepada anda. Confirm kita cakap dia scammer. Jadi delivery ataupun fulfillment ni bermaksud kita bagilah produk yang customer tadi beli dekat kita bagi dekat dia. Kalau kita offer service, contohnya cleaning service ataupun orang buat pest control service contohnya, kita biasanya booking dulu, bayar dulu deposit dan sebagainya. Kemudian bila orang dah bagi deposit dekat kita, dah bayar penuh ke, kita kena pergilah dekat rumah dia untuk buat pest control service tadi. Kalau kata anda jual barang digital, masa tu bila customer dah bayar, barulah anda bagi dia punya login ID supaya dia boleh akses barang-barang digital yang anda jual tersebut. Itu dipanggil sebagai delivery and fulfillment. Dan cara anda layan customer sewaktu delivery dan fulfillment ni juga sebenarnya boleh memberi kesan jangka panjang. Kalau customer tu happy, dia dapat barang anda, contohnya lah, kalau kita beli barang-barang Apple, kotak dia punya cantik kan, Apple spend berjuta-juta kot untuk develop dia punya kotak tu. Kotak tu buka dah cantik. Lepas tu dalam tu ada plastik pula. Plastik tu pula kita cabut kan. Bunyi pun sedap je kan. Tak kira kita beli barang Apple, barang apa pun, bila kita buka tu dia nak pastikan experience kita macam kita buka hadiah yang kita beli untuk diri kita sendiri. Jadi next time beli barang Apple, kita look forward untuk unboxing proses tu. Jadi itu kesan yang bisnes boleh bagi customer rasa sewaktu delivery and fulfillment. Kalau kata orang tu beli barang daripada kita, lepas tu kita deliverkan dekat dia, kotak pun dah sengit-bengit, lepas tu barang pun kemek-kemek, confirm customer tu tak puas hati, silap hari bulan kena viral, habis bisnes anda. Jadi delivery dengan fulfillment ni jangan buat main-main, kena buat betul-betul. Dan saya nak balik kepada poin yang pertama tadi, iaitu value creation. Sebab tu saya pesan, mesti barang tu dah siap dulu. MVP pun tak apa, jadi barang tu dah ada, bila orang beli je kita boleh hantar dekat dia. Sebab kadang-kadang orang beli ni dia nak cepat, dia nak penyelesaian yang cepat. Sebab tu dia beli dekat anda. Kalau beli dekat anda, lagi 20 hari baru anda hantar dekat dia, baik dia beli dekat orang lain. Betul tak? Sebab tu kita pun kena bersedia dengan stok tersebut. Nampak macam dah selesai kan? Dah create value, dah buat marketing, dah buat sales, dah bagi pun barang tersebut. Apa lagi langkah untuk buat bisnes ni? Nampak macam dah selesai. Tapi ada satu lagi yang penting sebenarnya. Ini menentukan bahawa anda nak buat lagi ke tidak benda ni, ataupun tak payahlah buat bisnes, pergi kerja makan gaji saja. Jom kita tengok langkah yang kelima. Langkah kelima yang perlu dibuat untuk menjalankan bisnes ni adalah kita kena buat kita punya finance. Finance ni mungkin orang kata macam benda-benda yang kompleks lah. Ada debit lah, ada kredit lah, kemudian nak kira tax dan sebagainya. Tapi bagi saya finance ni secara mudahnya adalah kita evaluate balik bahawa adakah kita punya bisnes ni boleh sustain. Harga yang kita jual dan masa yang kita peruntukkan untuk membina bisnes ni adakah berbaloi dengan pendapatan yang kita dapat tu. Kalau berbaloi, barulah bisnes ni akan boleh diteruskan. Kalau tak berbaloi, tak boleh teruskan. Memang tak tahan. Ini bukan soal tamak atau soal nak kenakan customer. Bukan macam tu. Sebab bisnes ni walaupun matlamatnya adalah untuk serve customer, tetapi duit tu adalah sebagai minyak kepada bisnes tersebut. Kalau contohnya kita bawa kereta, ada destinasi yang kita nak tuju. Bukanlah kita keluar tu sebab kita nak isi minyak, tapi kita perlukan minyak tu untuk sampai ke destinasi kita. Jadi cash flow tu ibarat macam minyak untuk bisnes kita. Benda ni kadang-kadang orang terlepas pandang. Sebab tu dalam bisnes perlunya buat accounting. Lagi kerap accounting ni berlaku, lagi bagus. Kebiasaannya orang buat accounting
accounting ni bila nak bayar tax lah, orang buat setahun sekali. Tapi apabila bisnes anda semakin membesar, anda boleh upah orang untuk buat accounting untuk anda mungkin sebulan sekali. Kalau dapat seminggu sekali, lagi terbaik. Sebab anda boleh adjust strategi bisnes anda tu apabila anda tengok, oh makin lama makin rugi ni, boleh adjust. Kalau lepas tahun baru perasan, rugilah bisnes tahun ni, mungkin agak sedikit terlambat. Sebab tu dekat company-company besar, semuanya akan ada finance department. Jadi berdasarkan 5 langkah ni, cuba anda mapkan company yang anda tahu dan kenal. Contohnya company Zeus. Apa dia punya value creation? Apakah dia punya marketing? Apakah dia punya sales? Apakah dia punya delivery? Dan apakah dia punya finance? Contoh Zeus ni, dia punya value creation dia adalah kita boleh dapat kopi yang sedap dan juga pantas. Kalau nak berehat dekat situ pun boleh, nak minum-minum sekejap pun boleh, nak chat-chat dengan kawan pun boleh. Kemudian dari segi marketing, merata-rata marketing dia. Even kedai itu sendiri ada merata-rata dekat Malaysia sekarang. Itu pun adalah bentuk marketing juga. Sales dia macam mana? Kadang-kadang ada promo kan. Dekat apps pun kadang-kadang promo tu masuk. Itu lebih lagi menjadikan kita nak beli Zeus. Kemudian delivery dia memang simple lah. Kita order je dapat kopi. Itulah dia punya delivery and fulfillment. Kemudian dia akan evaluate lah dia punya finance tu sendiri. Kalau kata perlu naikkan harga, dia akan naikkan harga. Kalau ada period tu dirasa sesuai untuk buat promosi, dia akan buat promosi pada masa tu. Itulah peranan finance. Jadi kalau anda dapat belajar something dari video ni, jemput subscribe kalau belum. Selamat maju jaya saya ucapkan dalam perniagaan anda. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.